Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Hari ini saya akan membentangkan tentang peranan ibu bapa, guru dan masyarakat dalam membentuk perkembangan menyeluruh kanak-kanak di peringkat awal. Pendidikan awal bukan hanya tugas guru di sekolah, tetapi merupakan usaha kolaboratif atau konsep It takes a village to raise a child. Okey, untuk yang pertama, saya akan membincangkan tentang kepentingan penglibatan tiga pihak, iaitu pihak ibu bapa, guru dan masyarakat. Untuk kesinambungan pelajaran, kanak-kanak dapat belajar dengan lebih konsisten jika apa yang diajarkan di tadika turut diamalkan di rumah dan disokong oleh persekitaran. Seperti membuat aktiviti bersama ibu bapa dengan gotong royong, bercerita dan sebagainya. Untuk sokongan emosi yang kuat pula, hubungan rapat antara ibu bapa, guru dan komuniti memberikan rasa selamat dan membina keyakinan diri yang tinggi dalam diri kanak-kanak. Untuk yang ketiga, pengesanan awal masalah. Aktiviti penglibatan ini dapat memudahkan proses pengesanan jika ada kanak-kanak yang mengalami kelewatan pembelajaran atau masalah pembelajaran melalui perkongsian maklumat. Contohnya macam diorang lambat terima maklumat dari apa yang cikgu ajar. Macam cikgu suruh tulis B, dia tertulis D. Benda tu cikgu boleh ubah dari awal. Okay. Dengan memberitahu ibu bapa supaya kanak-kanak tersebut buat aktiviti menulis huruf tu di rumah. Untuk yang kedua pula, saya akan membicarakan tentang peranan setiap pihak mengikut aspek perkembangan. Untuk pihak aspek perkembangan dan peranan bagi kognitif dan emosi, membaca bersama anak-anak di rumah dan memberikan kasih sayang serta perhatian yang stabil untuk membina emosi yang sihat. Okey. Peranan ibu bapa dekat rumah sangatlah penting. Selain daripada memberi kasih sayang, ibu bapa juga boleh buat aktiviti sama-sama dengan kanak-kanak supaya mereka lebih rasa selamat jika berada di rumah dan percayakan ibu bapa. Untuk dari segi fizikal, ibu bapa perlulah menyediakan makanan bernutrisi dan memastikan kanak-kanak tidur dengan cukup. Fizikal ni sangat penting supaya kanak-kanak ni dapat tenaga untuk beraktiviti hari selanjutnya. Untuk bahagian kognitif pula, merancang aktiviti pembelajaran yang kreatif dan mencabar minda. Okay, contohnya macam ibu bapa ajak lukis bersama tapi ikut diorang punya konsep. Okay. Bagi sosial pula, guru-guru boleh mengajar kanak-kanak ini nilai murni seperti cara berkongsi dan bertoleransi melalui masyarakat dan berkumpulan di kelas. Okey. Untuk fizikal dan sosial, bagi aspek guru pula, guru boleh menyediakan persekitaran atau taman permainan yang selamat dan bersih untuk kanak-kanak berinteraksi secara fizikal dan sosial. Untuk masyarakat, dari segi keselamatan, masyarakat ni boleh jadi mata dan telinga untuk keselamatan kanak-kanak jika kanak-kanak berada di luar kawasan sekolah ataupun di luar kawasan rumah. Contohnya macam kanak-kanak ni bermain dekat taman permainan, bermain dekat padang atau sebagainya. Untuk yang keempat, saya akan beri contoh aktiviti kolaborasi atau amalan. Contoh aktiviti yang pertama adalah hari terbuka sesi dialog ibu bapa dan guru. Perjumpaan berkala untuk membicarakan prestasi dan perkembangan anak-anak secara individu. Okay, aktiviti yang kedua adalah gotong royong community. Aktiviti membersihkan tadika atau mencarikan taman permainan yang melibatkan ibu bapa, guru dan penduduk setempat. Selain tu, membuat gotong royong ni juga dapat menjaga kebersihan tempat tu dengan lebih selamat supaya kanak-kanak ni tak mudah kena penyakit. Aktiviti yang ketiga adalah program jemputan kepakaran, iaitu involvement menjemput ahli masyarakat seperti ahli bomba, doktor atau polis ke tadika untuk memberi kesedaran, keselamatan dan kerjaya kepada kanak-kanak. Untuk yang kelima, saya akan membicarakan tentang cabaran dan cadangan penambahbaikan. Untuk cabaran, kebanyakan ibu bapa yang zaman sekarang terlalu ramai yang bekerja. Jadi itu sukar untuk mereka hadir ke aktiviti tadika. Kadang-kadang ibu bapa tak datang bukan sahaja sebab sibuk kerja, tapi diorang belum dapat kesedaran lagi untuk join aktiviti.
Untuk cadangan penambahbaikan, untuk cadangan kebaikan, zaman sekarang kita dah moden dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Itu juga dapat mudahkan urusan komunikasi guru dan ibu bapa secara lebih fleksibel. Selain itu, pihak tadika juga boleh buat aktiviti hujung minggu, seperti pihak tadika boleh mengajukan aktiviti kolaborasi pada hari minggu supaya lebih banyak pihak ibu bapa dapat meluangkan masa bersama. Kesimpulannya, pembentukan kanak-kanak yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek memerlukan komitmen padu daripada ibu bapa, guru dan masyarakat. Apabila ketiga-tiga pihak ini bergerak seiring, kita mampu melahirkan generasi masa depan yang cemerlang. Sekian, terima kasih.